Selamat datang ke siri terbaru Muhammad Chan. Jom singgah di Muhammad Chan Bangi. Rasanya semua penduduk area Bangi mesti dah tahu kan mana nak dapatkan makanan Cina Muslim yang sedap dan best. Jom ikut saya. Bila anda masuk je dalam restoran Muhammad Chan di Bangi, memang anda akan rasakan suasana dia memang selesa dan sejuk. Tengoklah, ruang pun luas untuk makan dengan family atau kawan-kawan. Mesti anda tertanya-tanya kan kenapa saya suka? Sebab hari ni saya order makanan favourite saya. Ikan filet 3 rasa. Rangup di luar, lembut di dalam. Digaul dengan sos manis, masam dan pedas. Setiap kali makan tu, asyik rasa macam nak tambah je. Sotong salted egg. Sotong digoreng rangup, kemudian disalut dengan sos telur masin yang pekat, berkrim dan wangi. Ditambah pula dengan daun kari dan sedikit cili untuk aroma pedas. Jus tembikai laici. Lepas dah makan seafood tu, bolehlah segarkan tekak dengan jus tembikai laici. Manis buah tembikai ditambah pula dengan rasa juicy dari laici. Memang terbaiklah. Alhamdulillah, kenyangnya. Mana semua dah? Kat sini rupanya. So, kalau anda datang ke Muhammad Chan Bangi, Syakirah nak recommend untuk anda order ikan filet 3 rasa, sotong salted egg dan juga jus tembikai laici. Kalau nak booking, boleh terus kontak nombor ni. Jumpa nanti.